Okey, saya rasa kita boleh mulalah kot walaupun belum pukul 8. So 5 minit. So pukul 8 kita akan stop lah untuk grup ni. Boleh ya? So Boleh, sir. sesi ni saya record. So saya akan record apa yang you present lah. Okey. Ustaz So Kak, sir. Oh, boleh bentangkan answer like. apa dia? Okay. About our building, our structure purpose is a single story steel factory building. Okey, We cuma design it as a okey, sebelum ni apa ni memang ada Adri Fahim dalam grup ni ke? Tak ada So minta Adri keluar sekejap. Sekejap. Sebab ada lebih 4 orang ni. Minta Adri tolong keluar sekejap. Nanti kejap lagi masuk. Kau keluar. Okey? Okey, baik, sir. Okey, thank you. Okey, boleh teruskan. our building design it as a steel portal frame system which consists of column and beam. Our building have 10 of bay and 5 of column. Distance between the column, we have 2 bay between the column. Okey, saya cuma punya komen, macam mana you connect beam tu, column tu kepada beam? Saya tak nampak dekat situ. Tak, ini beam, column kepada tie beam. Column kepada main beam. Main beam yang dekat mumbung tu. Yang ni tie beam kepada column. Okey, fine. Tapi main beam kepada main column. Mana? Tak nampak, saya tak nampak. Kan bumbung you rata. Bumbung you rata, mesti ada beam. Bumbung yang rata tu mesti dibuat daripada beam. Dia bukan tiba, kalau tengok gambar yang tadi ni, tunjuk gambar saya tadi yang ada column banyak-banyak ni. Yang the first one. In the first one tu, you tunjuk gambar first one. Ni. So, okay, you nampak memang ada 1, 2, 3, 4, 5 column. And then dekat atas bumbung ni, dia macam tak ada beam. So, mana boleh? Mesti ada beam. Ni, dekat bahagian atas ni. Dia mesti ada beam. Dia bukan macam tu rata je. Dia mesti ada beam. Masih kena macam buat 3D buat. Kena ada beam. Ni tak ada beam ni. Ni kosong ni. Ni tak ada beam. Memang nampak nampak atap Okay, that is my comment. So you kena propose beam, and then you cuba tengok connection kepada tie beam tadi tu. Tie beam. Okay, tie beam ni you tak boleh connect macam ni. You kena pastikan you punya connection tak boleh offset. You punya beam tu mesti di dalam. You nampak sekarang ni, you punya connection ni dah di luar. Faham tak? Kira dia kena sama size dengan beam Tak. column tu lah, sir. Dia tak mesti sama size, tetapi dia mesti di dalam. You punya tu dah terjuih keluar. You punya tu dah terjuih keluar. Maksudnya connection dia mesti kena dekat bahagian dalam lah, sir. Kena bahagian flat, kena bahagian web column. Sama ada web column ataupun flash column. Okey, yang box ni boleh lah, tak ada masalah. Yang base plate ni tak ada masalah. Cuma you kena letak lagi detail about dia punya apa benda ni. Dia punya grouting system you kena letak, and then grouting you kena tengok grouting macam mana. Grouting tak ada kat sini, hilang. Routing. Okay, you punya tie beam ni tak betul lah. Maksud dia masuk kat dalam dia bukan kat luar terjuih. Sebab nanti dia akan jadi ada moment connection. You punya design untuk diploma tak ada moment connection. And then you punya beam dengan main column tidak ada, saya tak nampak main beam. Main beam you hilang. And then untuk main beam tu macam mana you letak bracing. Saya tak nampak bracing macam mana. So bracing tu nak pakai elemen apa? Bracing tu nak pakai elemen apa? You kena tunjukkan saya macam bracing tu pakai elemen apa. Saya tak nampak bracing kat situ pun. Hilang. And then perlin nak letak atas main beam tu macam mana kedudukannya? You kena propose juga. Ini saya tak nampak perlin ni. Saya nampak bumbung punya kulit je. So bumbung tu tak tahu mana perlin dia, hilang. Dengan main bracing pun hilang. Kami ada buat garisan perlin atas bumbung tu. Cuma tak berapa nampak. Yelah tak berapa nampak. Tapi dibuat oleh member apa? Jenis member apa? Dia takkan garisannya, dia mesti ada member tu. Bulat ke? Rectangle hollow section ke? And then macam you nak connect you punya bracing tu macam mana? Daripada apa?
Main beam kepada main beam tu nak sambung macam mana? Main beam ke Macam main beam, bolted you gitu. akan menggunakan bracing. So, nak bracing tu macam mana nak lekat dekat main beam? You kena tunjukkan. Bolted. Saya tak tahulah macam ni nak buat, tapi kena ada. Itu saya punya komen. So, nanti next time, you kena improve yang ni lah. Okay? Okay, that's it. Saya stop. Saya akan masukkan next loop. Okay? Thank you. Sir, Ya. kalau kita rindu balik lukisan ni, kita orang tunjuk time kelas boleh ke? Ya, boleh. Okay. Okay, thank you. See you again. Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Okay, welcome. So, boleh leaving out. Ini tolong ni, unshare. Tolong unshare. Notika, tolong unshare. You tolong keluar juga. Nur Atika, tolong unshare. Hello. So, Adri ada. Muhammad Nur Azim memang dalam ni ke? Muhammad Nur Azim? Mak Nur Azim lambat sikit. Tidak. Saya lambat sikit nak pergi bilik mereka, tapi kalau nak gerak sekarang, kalau nak jalankan sekarang, saya boleh So, je. you ada 3 orang lah. Adri, Arman lah. Arman Ya, betul saya. Okay, tak apa. So, kita present dulu apa yang ada dulu. Okay, apa yang you ada ni? Tolong present. Mana nak share screen ni? Dalam 5 minit je. Tak lama. Pergi kat ni. Tak tahu. Dah abang. Sekarang rasa. Share screen Mana screen? Share screen, share screen. Ni ada tulisan. Sekejap. Share screen ada dekat bahagian atas tu. Perkataan share tu. Scroll tab tu. Sebelah mic. Choose what you want to do. Okay. Sebelah mic. Okay. What? So what? Tahu. Saya nak tahu. Tak tahu. Tak. Kau balik share tu. Share screen kau. Tak rasa. Screen window tab tu. Select tab to share. Select tab to share. Tu? Ya. Share. Tak rasa. See. Okay. Saya nampak je. Saya nampak boleh besarkan sikit ke dia punya gambar tu? Ataupun you macam mana You kecil sikit gambar. You besarkan sikit. Tu. Okey, Okay, cumanya saya nampak beam kepada kolom tu sambung betul. Okey. Cuma saya tak nampak the bracing element tu macam mana. Kan ada bracing X bracing tu kan? Tak ada. Saya tak nampak. Sekejap, sus. Oh, ada. Ada lah. Okey. Sekejap. Ya, ada lukisan baru. Saya baru bagi dalam grup saya. Tolong buka, Adri. Ada lukisan baru. Ni, tu dia. Tu ada bracing. Gambar tak keluar. You bagi gambar dulu tapi saya tak nampak gambar. Bagi ni balik. Tukar gambar. You maybe kena unshare benda ni kot. Yang ni kena unshare dulu. Lepas tu baru share yang tu. Tadi. Ni Sir. Nampak Sir? Belum nampak lagi. Tak nampak, tak keluar pun. Nampak Sir? Belum nampak. Dia belum keluar. Ada perkataan AH je. Alamak, Sir. Ni with bracing. Sekejap. Okey, gambar bracing tu tak masalah. Tapi masalahnya bracing tu dibuat oleh apa?
circular hollow section ke rectangular, you kena spesifikkan. You tak boleh gunakan garisan lidi tu. You tak spesifikkan apa dia ni. Ini garisan lidi je ni. Kan? Ini garisan lidi yang saya tak tahu member ni buat member apa. Saya tak tahu. You kena nyatakan apa member dia. Rectangular section ke, circular hollow section ke, UB ke, UC ke. Dan you kena lukis ikut benda tu. Kalau kata benda tu circular hollow section, you kena tunjukkan circular hollow section kat situ. Ini you punya gambar kolom ni pun macam tak realistik lah. Itu satu. Bracing tak ada. Walaupun you kata gambar bracing ada tapi tak lengkap. Perlin kat mana? Perlin saya tak nampak pun perlin. Saya tak nampak perlin pun. Perlin kat tu. Saya tak Perlin nampak yang pun. kena ada. And then perlin tu macam mana disambung dengan main beam. You tak tunjuk pun. And then kolom kepada tie beam. You tak tunjuk pun. Base plate. You tak tunjuk pun. So macam ni dia connect tu guna bolts. You tak tunjuk pun. Banyak tak lengkap ni. Okay, tak apa. You baiki nanti masa kelas you tunjuk balik semula. Boleh? Boleh, sir. Okay. Sesi ni saya rekodkan. Maksud saya ada evidence apa benda yang saya nampak kurang. Saya akan bagi nanti recording supaya you boleh rujuk balik. Okay. Okay. So you ada bracing punya gambar je tapi tak tunjuk detail. And then you punya main beam tu you tak beritahu size apa. Saya tak tahu adakah UB ke UC ke apa saya tak tahu. And then perlin tak ada. Okay. And then you tak tunjukkan gambar perlin tu letak atas beam tu macam mana nak connect dia. You tak tunjuk. And then beam to column. You tak tunjuk kat connection macam mana. You tak tunjuk. Base plate you tak tunjuk juga. Gambar dia punya macam nak connect pun tak tunjuk. Column to column ada tie beam. Macam mana nak sambungkan tie beam kepada column pun you tak tunjuk. So memang banyak benda you tak tunjuk. Okay. So saya rasa kita jumpa lagi next time. So next group, okay, you boleh leave the meeting room. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay, sama. So Muhammad Najimuddin, Anas dengan Muhammad Khairuddin Okay, semua ada, tiga-tiga ada. Okay, tunjukkan diri anda supaya saya tahu anda berada di depan komputer. Open your camera. Okay, sekarang ni terus aja saya bagi masa 5 minit. So masuk pukul 8.13 you boleh stop. Tunjukkan apa yang you ada sekarang. Ia punya gambar architecture drawing tu macam mana. Share lah, share screen. Okay. Okay, you cuma tunjukkan gambar beam sambungan kolom. Okay. Tetapi saya tak nampak macam mana you connect kolom kepada beam tu. Pakai plate ke, pakai plate ke. Bracing pun saya tak nampak elemen apa. Adakah you nak pakai RHS ke? Bracing yang ni, sir. Yang mana? Patient. Tak ni, saya. Mana gambar dia? Tunjuk gambar bracing tu. Orang pakai bracing bolt and nut pin
Cumanya bracing tu you tak tunjuk pakai section apa. You nak pakai rectangular hollow section ke, circular hollow section ke, you nak pakai UB ke, you nak pakai UC ke, you tak beritahu. So bila gambar tu RHS, gambar dekat sini mesti ada RHS. Gambar dia betul-betul gambar RHS. Dia tak boleh lukis gambar lidi tau. Dia tak boleh gambar lidi. Dia mesti gambar tu sebetul-betul gambar section tu. Dan gambar yang tadi yang mula-mula yang tunjuk tadi tu pun kena lukis mengikut member tu apa. So kalau tengok gambar tadi, you punya column to beam tu sama macam mati tau. Tak tahu bolt system ke, welding system ke, saya tak tahu. You tak tunjuk pun gambar tu. Yang ni gambar untuk yang kedua kan, sir? Cuba besarkan sikit. Boleh tak besarkan sikit gambar yang tu? Boleh, sir? Boleh. Ni you pakai ni kot, Google Gemini ke apa ni? Okay, sekejap. Okay. Yang ni bumbung ni berbentuk rata ke cerun tu? Yang gambar bumbung yang pertama tu. Rata ke ada cerun? Bumbung tu dia rata je. Cuma dia sikit aja. Cumanya Gambar dia tak betul sikit. Cumanya kalau you tengok gambar tu, kenapa dia macam sebab saya nampak macam dia ada cerun macam dia ada slope. Gambar yang pertama kan, sir? Gambar pertama yang form and type of structure tu. Dia macam ada error sikit dalam dia punya gambar. Tak boleh ada error lah. Dia tak boleh nak ada error. Kita tak boleh macam tu lah. Kena perfect lah. Tak boleh lah kata sebab AI tak nak bagi gambar macam tu, tak boleh kata gitu. You kena tunjuk gambar betul-betul sama lah. Mana boleh tunjuk gambar macam ni dekat arkitek tak boleh. So kalau gambar yang ketiga tu 3D isometric view tu saya boleh terima lah. Okay. Yang gambar nombor 3 tu, yang ada perkataan 3, 3D isometric tu saya boleh terima. Yang atas tu saya tak boleh terima lah. Ni, sir. Yang itu okey. Okay. Ini yang nombor 1 kan, sir? Nombor 1 tu macam pelik. Cuba tengok kat bawah sikit dekat layout of plates. Apa benda? Layout of plates. Gambar nombor 6 tu. Okay, ini you punya base plate. Okay, cuba tengok kolom sambung beam yang dekat bahagian nombor berapa ni, dekat atas tu sikit. Cuma bila macam yang kolom sambung tu beam tu macam pelik, macam tak betul je. Yang nombor 4 tu. Beam tu kolom nombor 4 tu macam tak kena. Nombor 6 ni kena, nombor 5 tu kena lah, tak masalah base plate. Yang nombor 4 ni memang tak kena. You sepatutnya pakai film plate punya film plate punya connection. Yang ni kena pelik, kenapa dia sambung dekat bahagian web pula? Yang ni tak betul, nombor 4 ni macam pelik. You kena saya setuju gambar yang nombor 2 tadi, okey. Nombor 4 ni tak kena, nombor 5 ni kena. Yang bracing yang dekat plate tu okey, tak ada masalah lah. Okey? Okay. Nanti masa kelas nanti you bagi saya version yang betul. Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. Okay, that's all. Thank you. Alright, thank you, sir. Okay, welcome. So, boleh keluar dari bilik lah. Dari bilik ni. Lepas ni, Syakir Ikram. Syakir Ikram. Kumpulan ni lah. Ada ni. Intan Nur Sabrina kumpulan ni kah?
Intan Nur Sabrina bukan kumpulan ni ni kumpulan lain minta keluar sama ada you ni Muhammad Syakir okey you kumpulan ni ke Muhammad Syakir Ya, sir. saya tengok namanya Muhammad Syakir Ikram, Akmal Nazmi dengan Syamil. Syamil Ya, saya tahu ya. ada. Syakir yang mana? Yang ni Yang sebelah Syamil kan? So mana Yang ni Akmal, sir. Akmal yang mana Ya, yang Akmal seorang tu. ni? Syakir mana? Ya, saya. Okey, Muhammad Syakir mana dia? Tak nampak ni. Ni Mukri ni Ya, siapa sir. ni? Mukri siapa ni? You pinjam komputer lain ni? Group lain, sir. Group lain. Okey. Okey, tak apalah. So just present apa yang you ada gambar. Tolong tunjukkan. You share screen. Window. Terus window. Window. Nampak tak, sir? Belum keluar lagi. Saya nampak screen you je tapi tak ada gambar. Gambar tak keluar. Okey, gambar dia keluar. Okey, you besar sikit. Bagi tanda plus tu bagi besar sikit. Okey. Okey, you nak buat ni beam to column. So beam to column ni okey. Tapi saya tak nampak you punya ni ni macam ada pelik kecil sikit lah kan you buat. Okey, cuma untuk bracing ni you kena beritahu bracing ni jenis elemen apa. You nak pakai rectangle hollow section ke, circular hollow section ke, sebab dia macam tak ada bentuk tu. Kita orang pakai circular hollow section. So kena gambar circular hollow section lah. Tak boleh gambar macam ni. So nanti masa dalam kelas ni you tunjukkan saya gambar yang memang circular hollow section. Boleh? Boleh, sir. Okey. Macam mana you nak sambungkan bracing kepada beam tu pun you kena tunjukkan macam mana. Macam ni nak connectkan bracing kepada beam. You kena tunjukkan juga. Okey. Yang bracing connect ni apa maksudnya? Dekat mana ni? Bracing connect ni? Bracing connect ni dekat beam, sir. Beam. Beam. Okey, tapi bila you connect ke okey, you tunjuk gambar ni daripada beam ke ni beam kepada beam ke beam kepada kolom ni? Yang dekat bracing connect ni. Beam kepada beam. Beam kepada beam. So bila beam kepada beam dia mesti ada sistem nak sambung dengan dia. Nampak tak? You kosong lah tu. Maksud you sambung tapi kita tak tahu apa jenis sistem dia. Dia nak pakai bolting ke, dia nak pakai welding ke, you tak tunjuk. Maksudnya bila tunjuk gambar tu, you kena tunjuk gambar semua sekali dekat situ. So saya tahu you nak tunjukkan bahagian bracing punya connection, betul. Tetapi kat situ dia bercantum sini, yang itu pun kena tunjuk. Okey, itu satu. Yang ni saya tengok you punya base plate kan ni? Ni base plate ke pad footing ke? Tapi kenapa tiba-tiba dia macam tak ada kolom kat atas? Mana hilang kolom dia? Kan base plate tu letak kolom. Mana hilang kolom dia? Kolom hilang. Kan? Kalau tengok gambar kat bawah tu kan kolom letak atas base plate. Janganlah tunjukkan itu je. Bila you tunjuk tu, maksudnya tunjuk sistem sepenuhnya. You jangan kata nak tunjuk pad footing, you tunjuk pad footingnya. Yang kolom hilang, mana boleh. You tunjuk sekali. Maksudnya seolah-olah you zoom dekat kawasan ni, you nampak kolom, ada base plate dengan dia punya plate kat bawah tu. Semua sistem kena lengkap. Maksudnya walaupun semata-mata nak tunjuk pad footing ke, semua sistem yang ada kat situ kena tunjuk lengkap. Dia tak boleh macam ni lah, hilang kolom. Mana boleh macam tu. Okay? So untuk beam to column connection ni, okay, you kena tunjuk ni. Ni pakai apa ni? Pakai section jenis apa ni? Pakai section jenis apa tu? L shape, sir. L shape. So yang ini, you tengok yang kolom ni memang betul dia ada sikit terjuih ke atas ni. Kalau you ambil gambar ni kat mana ni? You ambil gambar ni dekat atas kan?
Dekat atas ni kan, yang dekat kolom sambung pada beam kemudian sambung kat bumbung kan. So memang dia ada Ya tu. memang dia ada terjuih sikit ke atas ke? Ni, nampak ni? Nampak tak yang atas ni kan? Dia beam sambung tu kolom, kemudian dia terjuih ke atas. Memang betul-betul itu ke? Terjuih ke atas tu memang ada ke? So maksudnya bila nak tunjuk kat saya tu, tunjuk sistem yang betul. Bukan you nak lukis tu, you ignore gambar sebenar. Tak boleh. Maksudnya, you seolah-olah ambil daripada gambar sebenar, you zoom out, you nampak. So memang betul ke terjuih ni? Ataupun dia sebenar flash terus ke atas. Dia tak ada terjuih kat atas tu. Kan you nampak macam you tuliskan anak panah kolom ni, nampak ni? Anak panah kolom. Ni kan ada sedikit gap ni. Memang ada ni ke? Kosong kat situ ke? Semua. Maksudnya masa melukis ni bukan lukis suka-suka. Lukis tu ikut skala dan sebenarnya. Maksudnya lebih kurang lah. Maksudnya kena lebih kurang. You tak boleh lukis suka-suka. You kena lukis berdasarkan gambar sebenar ni macam mana. Sebab saya tengok dekat sini, kalau tengok dekat gambar-gambar bawah tu, yang gambar frame, you cuba tengok dekat bahagian sambungan beam tu kolom. Ada tak nampak ada sedikit ada sedikit keluar tu? Tak ada kan? Tak ada. Kenapa kat sini ada pula? Tak tally, pening saya. Tak boleh lah macam tu. You nak lukis mesti betul-betul lukis. Bukan lukis tu benda lain. Tak boleh. Benda yang sama juga. Okay, so maksudnya nanti minggu depan masa kelas, you perbaiki balik gambar flat footing, ada kolom. Yang gambar beam dengan kolom punya sambungan ni pun kena baiki balik, saya kata tadi. And then nyatakan section Najib ni apa ni? UKC ke UKB, kena beritahu saya. Kan? And then bracing ni pun, bila beam sambung dengan beam, dia nak connect pakai sistem apa? You kena tunjukkan lah, pakai plate ke, ada bolt ke, kena tunjuk. And then untuk bracing, you kata nak pakai circular relaxation. So kena lukis lah. Gambar tu betul-betul bulat. Kan? Circular relaxation mesti gambar bulat. Ni nampak macam pipih Kan? Dah lah gambar ni isometrik. Bila isometrik mesti nampak betul 3D dia tu. Ini labelkan bracing ni jenis apa? Circular hollow section. Tulis. Bracing. Section apa? Circular hollow section. Detail. Boleh Boleh. Okay, that's all. Saya rasa that's it. So, minggu depan nanti. So, section ni saya record. Apa yang saya cakap kat sini ada tercatat dalam segmen recording. So, you tak boleh escape. Semua ada kat sini. Okay? So, see you again. Alright, sir. Thank you, Next sir. group. Okay, sama-sama. Adam, Fakir dengan Fatih. So, panggil kawan-kawan you. Fatih dengan seorang lagi tu. Ada. Ada Ada, sir. Okay, so buka webcam lah. Bagi kita nampak tengok. Okay, so you Adam Adam kan? Adam, panggil Fatih. Fatihin. Okay, ada gambar kat sini So, nampak yang Fatih tak nampak gambar ni. Mana pergi dia? Okay, tak apa. So, saya bagi you 5 minit. So, pukul 8.28 you stop. Apa you present. So, tolong tunjuk gambar yang you buat architecture drawing tu. Share screen. Share screen lah. Kejap, kita korang nak setting. Okay, tak apa. Take your time.
Lama sangat eh. Oh, kejap sir. Kita tengah. Ni. Okey. So tunjuk gambar, tak nampak gambar. Mana benda? Lama gambar eh. Ni, keluar gambar ke? Tu ada gambar kat belakang. Ni dia. Ni aku Okey, cuba you tunjuk gambar yang front elevation tu. Saya nampak dah salah dah. Sebab saya tak nampak beam kat situ. Saya tak ada beam pun kat situ. Mesti ada beam. You punya bumbung tu bukannya bracing tu dalam arah tu. Salah tu. Sepatutnya beam, kolom you ada kat sini, ada beam yang sambung. Beam, ni akan ada beam, dia ada kolom. Okay. Kemudian ada satu kolom kat sini. So, akan nampak dua kolom, satu beam. Kemudian ada satu frame kat depan, akan ada satu kolom, ada beam. Bracing tu sambung daripada beam to beam. Oh. Apa? Salah ni. Yang You salah Kan ada faham. apa Salah dia? faham gambar. Okay, tak apa. Kalau And then beam you ni, okay, roof beam. Macam, yang ni saya tak faham ni. So, you salah gambar lah kat front elevation ni. So, maksudnya daripada apa ni, ini dua kolom, ada satu beam. Lepas tu frame kat depan, ada dua kolom, satu beam. So, daripada beam ke beam tu ada satu bracing yang melintang. Dia bukan dalam arah dapat nampak dekat depan ni. Dia arah melintang. You tengok kat plan view je pun nampak bracing. Kalau tengok dekat front elevation, you tak akan nampak bracing. Faham tak? Faham. Lepas tu dekat bumbung tu, dekat bumbung pula. Dekat apa beam tu akan ada purlin di atas dia. Yang itu pun you tak ada. So you kena nyatakan kat sini, kena betulkan balik lukisan you. And then satu lagi dekat drawing you juga, saya tak nampak macam mana nak connect you punya beam kepada kolom. Apa sistem yang you nak gunakan? You nak gunakan bolting ke? You nak gunakan welding? You tak tunjuk. Slide bawah. Cuba tengok slide bawah. Ini pad footing. Mana gambar dia? Ada bawah ni. Tak. Bila nak tunjuk gambar, okay, maksud saya macam ni tau. Bila you nak lukis, okay, you tengok gambar kat atas tu. You tengok gambar kat atas yang tadi tu. Bila you nak lukis, okay, you mesti tunjukkan sistem connection tu kat situ. You bukan maksud bila tengok zoom out tu baru nampak. Tak betul. Tengok dekat sini pun tetap akan nampak plate, ada bolt, you kena tunjuk. Slide. Dekat sini pun dah nampak dia punya connection. Kalau you zoom out tadi, you akan nampak lagi detail lah, betul lah. Tapi dekat sini pun you dah nampak lah. Maksud you tak lukis. You tak lukis. Okay. Satu lagi kolom you ni memang, you tengok dekat front elevation ni, kolom you memang flange nampak kat sini ke ataupun web you nampak kat sini? Yang mana sir? Yang you punya kolom tegak tu, yang itu saya nampak pada saya tu, itu flange ke adakah itu web? saya rasa flange. Flange lah. So, Kami view lah. So yang itu saya komen dekat front elevation. Yang tengok kat bawah tu plan view. Bila tak tengok kat plan view. Yang ni plan view ni memang macam pelik lah. Kenapa lah dia berbentuk macam tu? Bracing you mesti ada elemen. Contohnya you nak pakai rectangle hollow section ke. You nak pakai circular hollow section ke.
So kalau you pakai circular luxation, dia takkan nampak bentuk macam ni. Ini macam bentuk ini macam bentuk kartun je tau. Tak betul ni. Dan satu lagi, you nampak tak garisan dotted tu? Garisan dotted tu? Yang dotted tu apa? Perlin ke apa? Beri. Perlin kan you pasangkan macam ni. Bukan yang pasang dalam arah ni. Kan? You pasang dalam arah ni. Maksudnya dalam arah ni. Bukan arah ni. Bukan. Oh. You salah tafsir ni gambar ni. Tak betul ni. Okay. So gambar kedua ni pun ada kesilapan lah. Maksud you tak tunjukkan bracing tu jenis apa. And then Perlin punya kedudukan pun tak betul. Okay. Boleh sebab mungkin drawing bracing. Apa dia? Kan straight kan? Ada bracing. Sebab you punya gambar, you nampak tu. Ini frame yang pertama, frame kedua, frame ketiga, frame keempat, frame kelima. So bila ada frame macam tu, you punya Perlin mesti daripada satu beam kepada satu beam. Dari satu beam ke satu beam. So mesti arah ni. Bukannya arah ni. Pelik. Salah lah tu. Silap. Ada berlaku kesilapan lah. Salah faham. So ini pun tak betul. You kena betulkan jugalah. Okey, tengok gambar bawah. Gambar bawah ni you kena, saya lah kena kepala sengit. Okey. Terima kasih. Kali letak sama dia. So yang ni you nampak tak yang perkataan roof beam tu? You nampak tak roof beam tu? Gambar yang saya ingat kepala ni, yang you ni kan? You nampak tak perkataan roof beam tu? Tak nampak ke? Roof beam tu bukan roof beam. You pakai tie beam. Daripada satu kolom ke satu kolom, saya ada lukiskan tie beam. Cuba you tengok saya punya plan view tu. Dalam assignment project, mini project. Daripada satu frame kolom kepada kolom satu lagi, dia ada tie beam. Dia bukannya roof beam. Roof beam tu daripada kolom tu kolom yang depan tu. Daripada satu first column ke second column lah maksudnya. Daripada first column to second column, dia ada tie beam. Typing. Tie beam tu dibuat pada elemen apa? You kena beritahu juga. UKB ke UKC kena beritahu. Oh. Drawing ni kiranya tak lengkap lah. Banyak benda yang missing lah. Maksudnya tak detail. Okay, cuba tengok kat bawah pula. Ni mana tak hilang kolomnya. You tak, bila nak tunjuk pad footing, saya faham you nak tunjuk pad footing. Tapi mesti sekali ada kolom dekat atas tu. Oh, okay, kami kena. Maksudnya bila you nak lukis tu, seolah-olah you ambil gambar dekat tempat tu, you screenshot, so you akan nampak kolom juga. Mana boleh hilang kolom. Maksudnya you ambil gambar daripada keadaan tapak sebenar. So maksudnya bukan benda terpisah. Bila ambil gambar tu akan nampak pad footing, betul. Dan ini pun saya tak nampak dia punya anchor bolt semua tak ada, hilang. Mana pergi anchor bolt? Maksud plate tu nak sambung kepada kita punya konkrit tu macam mana? Plate pun tak ada, plate pun hilang. Plate kecil tapi dia kecil. Yelah, plate dia mana? Mana plate dia? Saya tak nampak plate dia. Apa ada punya kod dekat yang macam bentuk screw tu. Dia plate dia nipis rasa. You kena faham, ini you punya base. Okay, base plate maksud ini plate. Kemudian akan ada kolom besi. Ya. Kemudian plate ni bersambung pada konkrit. So nak sambung plate kepada konkrit mesti ada bolts. Mana hilang bolts ni? Tak ada. Dalam gambar ni saya tak nampak plate, saya tak nampak bolts. Jadi benda tu macam seolah goyang lah. Bila pasang tu jatuh lah. Tak ada bolts, tak ada plate. So bila nak melukis. Apa dia? Yang buksa yang macam bila kita apply pressure dekat nak saja posisi. Tak dengar suara you putus-putus. Buksa yang kita pasang dekat plate sensor. Okay, maksud tu saya lupa lah. Sebenarnya benda macam ni you boleh rujuk dalam detailing. You boleh cari buku pasal steel punya construction detailing. You cari buku lah, dan you rujuk. Sebab saya rasa you lukis ni berdasarkan apa yang you nampak masa saya present hari tu je.
So, Macam tu cari betul. buku pasal ni, pasal steel column, steel beam, macam mana dia buat connection. Barulah betul. So, ini tak lengkap lah. Ini memang semata-mata melukis tanpa memikirkan dia jatuh ke, dia dia kuat ke, tak fikir. So, tak nampak steel plate pun tak ada. Kita punya holding down bolts pun tak ada. And then tak ada column pula tu. So, benda ni macam tak lengkap lah. Okay. Okay, you tengok Faham, sir. bracing, so you kena betulkan juga. Okay, tengok bracing element, bracing connection ni. So, ni bracing connection ni sambung pada apa ni? And to fire plate to Okay, yang roof beam tu sambung kepada siapa tu? Yang sebelah kiri kanan tu apa tu? yang tu kolom saya kolom. Kenapa tak ada label tulis kolom? Kena label lah. Labelkan apa benda tu. You beritahu pada saya seolah-olah saya ni bodoh. You setiap benda you lukis kena tulis itu kolom. Walaupun saya tu itu kolom, saya tahu. Tapi you kena tunjukkan itu kolom. And then yang ni untuk bracing element, you tak beritahu pun apa dia punya member tu dibuat daripada RHS ke, CHS ke, you tak beritahu. Dia cuma nampak benda tu je tapi tak tahu apa benda dia. Tak tahu ni, you buat roof bracing je. Tapi tak tahu dia buat pada apa. Kena detail lah. Dia tak boleh lah macam tu, you kena detail. Cuma nak tahu dia punya size tu memang tak tahu lah. Cuma beritahu apa dia punya jenis. Okay. Nanti masa you nak design minggu depan, kalau tak ada benda tu, you terkapai-kapai lah. You tak tahu, tak ada guidance. Tak ada guidance. Sebab tak dimaklumkan. Nanti you tanya pada encik, nanti ni nak pakai apa? Dah, you tanya saya pula. You dah kena tahu. You nak pakai apa? Okay, so banyak benda tak lengkap lah. You tengok nanti. So nanti masa kelas nanti, you tunjuk balik saya yang betul. Okay? Okay, see you again nanti, next week, insyaAllah. So next group. So boleh boleh keluar dari room lah. Thank you, sir. Okay, sama-sama. Thank you, sir. Okay, sama-sama. So, Fatih sudah. Fatih Ardini. Sekejap ya. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam. Ni kumpulan yang Fatih Ardini ke? Ya, betul. Okey, nanti kita tunggu ketua you, Fatin, Anis dengan Alia. Ustaz, kita tunggu dulu. Dia masuk, Ustaz. Sir, kita orang duduk satu bilik, sir. Apa dia? Kita dalam? Kita orang duduk satu bilik. Tak Fatin apa. Adini, Anis Safia. Okey, tak apalah. Kalau satu bilik, maksudnya satu kamera je lah. Kan? Boleh? So, tunjuk 4 orang. Tak nampak tak? Ada seorang kan? Kita. Ada ni. 2 orang ni. Aku Okey. pula. Yang AI ni apa? Alia Masarah. Apa ni? Okey. Okey, sekarang ni cuba tunjuk kat saya apa yang you dah lukis. Ya, sir. Macam nak share screen. Contoh. Share screen. Share screen. Share, sir. Okey, sama. Boleh, no problem. Nampak tak, sir? Okey, nampak tapi cuba kecilkan sikit. Allahu Akbar. Okey, saya boleh terima konsep ni, tak ada masalah. Cumanya untuk bracing element, you kena nyatakan kepada saya nanti dia daripada apa? RHS ke, CHS ke, you kena beritahu saya apa section dia. Boleh tak? Okey, boleh. Okey, nanti minggu depan dalam masa kelas you tunjukkan. And then, okey, saya tak nampak tie beam. Kan dalam mini project tu ada tie beam, maksud daripada satu kolom kepada satu kolom akan ada satu beam di sebelah tepi tu. Dekat tepi ni dekat biru ni sir. Dekat biru tu kena ada Okey, tie okey. beam. Dia tak pakai apa benda ni, perlin. Dia bukan pakai perlin, dia pakai tie beam. So you kena nyatakan tie beam tu dia boleh apa. Okey.
Okey, lain okey lah. Cuma sekarang ni okey, you nak sambung kolom kepada bin ni pakai sistem apa? Bolt and plate bracing. Bolt and plate bracing. So nanti ada tak gambar, okey. So bila you nak lukis dekat gambar yang ni, dekat gambar yang frame ni pun kena tunjuk juga keadaan dalam apa bolt and bracing tu kena tunjukkan juga. Okey, boleh? Yang ni saya tahulah you akan close up lah. You nampaklah gambar bracing, bolt and plate bracing tu kan. Betul. Okey, dekat gambar yang frame ni pun nampak juga. Walaupun dia kecil tetap nampak. Ini asa. Yang mana tak nampak? Yang ni bolts. Yang ni dekat bahagian Okey. yang saya masukkan ni daripada kolom sambung kepada beam. Okey, boleh? Kena ada lah. And then ada tak yang bahagian perincian untuk kat bahagian bolt dekat bahagian apa ni? Dekat bahagian pad footing ni ada tak? Tak ada asa. Ada macam ni je. Kena ada lah. Tak boleh macam tu. Nanti ada lah. Maksudnya nanti you kena Okey. tunjukkan kolom bersambung dengan pelik besi. Kemudian pelik besi tu bersambung dengan konkrit. Kemudian ada holding down bolts. Dan sebagainya lah. Mesti ada gambar tu. Okey, boleh sir. Dan tambahkan juga nanti dimension. Maksudnya jarak dari kolom ke kolom tu kena tulis. Jarak daripada satu frame ke satu frame tu you kena tulis lah jarak dia. Okey, boleh? Cuma sizing untuk member beam, kolom dengan apa base plate tu tak tahu lah. Cuma letak je lah. Satu lagi komen saya tadi pasal bracing kena tunjukkan lah bracing. And then bracing nak connect kepada beam tu macam mana? Ada tunjuk dia punya connection. Bracing sambung kepada beam. Bracing sambung dengan beam, kita orang guna L-shape punya connection tu sir. Betul. Tapi nak sambung pakai apa pula? Beam kepada bracing tu nak sambung macam mana? Nak pakai sistem apa? Bolts ke, welding ke? Kena tunjuk lah. Okey, boleh. Okay. Guna sistem bolt juga sir. Memang untuk diplomas you akan pakai bolts dengan welding. Tapi cuma untuk transfer the force you akan pakai bolts. Cuma untuk plate tu you kena weld kepada face of the beam lah. Ataupun weld beam lah. Kiranya bolt stick kena connect tapi plate kena welding juga Saya rasa elok welding lah. Plate tu welding tetapi bila nak sambung beam kepada main beam kepada main column dia kena pakai bolting. Okey, boleh? Tapi plate tu nak lekat pada kolom dia kena welding. Okey. Yang tu je lah saya nampak. So yang itu yang kurang. So maksudnya nanti minggu depan dalam kelas nanti tunjukkan nanti later on. Alright, okay sir. Okay, that's all. Okay. Thank you. Thank Okay, you. kita Thank you minta sir. group lain. Okay, sama-sama. Thank you sir. Okay, sama-sama. Selepas ni kumpulan, okay, Faris ni. Kelas saya, Sir. Okay. Faris, Muhammad Faiz, Muhammad Irman. Betul. Okay, tunggu saat. Kawan-kawan you ada kan? Saya share screen dengan You satu share group tu screen. dalam Saya share satu device. kawan-kawan you lain mana? Kawan-kawan you lain. Group kita orang 3 orang je. Betul, tapi mana dia? Tak nampak pun dalam ni. Seorang Kejap Sir. you cuma you punya nama je Muhammad Faiz. Yang lagi 2 orang tak nampak. Mana baginya? Muhammad Faiz ada. Yang lain mana? Mana kau ni? Ahmad Faris dengan Muhammad Irman. Ahmad Faris mana? Ahmad Faris. Okey, ada. Muhammad Irman. Ada Muhammad Irman mana? Muhammad Irman. Saya ada. Oh, you sekali satu kamera ke? You ada satu kamera. Okey. Okey, sekarang tunjukkan apa yang you ada. Share screen. Ini tak kuat weh. Ya. Nampak Sir? Okey, dia tak nampak. Okey, sekarang nampak. Okey. Ni saya nampaklah framing layout. Cumanya dia macam sistem tu macam kartun tau. Sistem macam kartun. Maksudnya you memang tunjuk gambar kolom, you memang tunjuk gambar tie beam. Okey, saya tak nampak beam. Beam yang sebenar saya tak nampak.
Beam kat mana ni? Yang you tunjuk tie beam. Beam yang main beam kat mana? Main beam. So you perasan tak ni, daripada kolom tu kolom, you nampak tak? Kolom kepada kolom, you nampak ada satu member mendatar ni, inilah beam. Tapi you tak tunjuk kat saya itu beam apa, you tak tunjuk, you tak labelkan pun beam. Okey, lepas tu pula gambar ni seolah-olah beam you tu segi empat tepat. Maksudnya dia tak nampak flange, tak nampak web, tak nampak. Kena lukis lah. Kolom tu pun kena nampak flange, kena nampak web dia. Dia bukannya segi empat betul-betul kan. Dia macam ada ruang kan. Dia macam, you tahu kan. Jadi tak berapa kena lah tu. Okay. And then you kena beritahu saya, tie beam tu dibuat oleh apa? Universal beam ke? Universal column ke? You tak tunjuk ke saya apa dia punya section. Kolom pun sama. You tak tunjuk saya, kolom tu dibuat daripada apa? Kan? Kan ada kan kita punya section property kan, nama-nama dia kan? Ikut angle ke tak beritahu saya. Kan? And then you punya perlin tu kat mana? Perlin tu kat mana? Perlin. Mana perlin? Untuk nak pegang bumbung punya atap? Kami tak lukis yang biasa. Perlin ni nampaknya tak dilukis. Perlin ni kena letaknya di atas beam. Main beam. So, kita nampak kan kolom dengan kolom, kemudian ada beam. Di atas tu ada beberapa perlin lah. And then you punya apa menatang ni? Bracing. Bracing you memang segi empat lah. Bracing ni you kena fikirlah, betul ke segi empat? Dia mesti dibuat mungkin daripada rectangle hollow section ke, circular hollow section ke. So kalau kata you lukis circular hollow section, you kena lukis bulat lah. Bracing tu kalau kata circular hollow section, you pakai, katakan, kalau circular hollow section, you buatlah bulat. Dan bracing ni pun saya tak tahu apa benda dibuat. Dibuat pada apa? UKB ke, apa circular hollow section ke, tak ada. So detail dia tak ada, you cuma lukis itu je, macam benda ni mati. And then you pun tak tunjuk kat saya macam mana nak connect kolom kepada beam tu, tak nampak. Saya tak nampak bolting system pun saya tak nampak. Okay. Kami punya connection dekat slide lain. Betul, tetapi dekat drawing ini kena tunjukkan juga sebab walaupun dia kecil tapi kena tunjukkan juga. You tak boleh ignore benda tu. So maksudnya bila you lukis tu, ada bahagian yang zoom out, you akan nampak lebih dekat. Ada bahagian yang jauh macam ni, you pun nampak juga connection system tu. So, mesti ada plate dia, kan? Kolom ada, kemudian ada plate dia, kemudian bawa ada beam, sambung ke dia, ada bolting system, nampak? So, kena ada banyak improvement lah ni, And then dekat sini pun saya tak nampak base plate. Dia kat bawah tu tak ada nampak base plate, hilang. Saya tahu, you akan jawab nanti ada nak tunjuk bawah. Tapi kena tunjuk juga dekat sini. Dia tak boleh dipisahkan, tak boleh. Dia satu sistem. So bila you zoom out, memang you nampak base plate, betul. Tapi bila gambar ni pun, you akan nampak base plate dia macam mana. Mesti ada. So maksudnya nanti minggu depan, dalam kelas nanti, you tunjuk gambar yang nak improve. Boleh? Boleh? Okay. So itu saja dari saya. So kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. So next group. Ni dah gambar putih lah. Ni okey lah. Cuma you tak transfer gambar ni kepada gambar yang tadi tu. Yang main tadi kan. Kena transfer lah. Kena masuk sekali lah. Benda-benda macam ni kan. You sambungkan beam kepada kolom. Okay, you nampak kat sini. Dekat gambar tadi tu kena letak jugalah. Macam ni pun. You transfer jugalah yang bracing tu. Ni pakai circular hollow section nampak ni. Tapi dekat frame tadi you tak tunjuk. Jadi benda macam dua gambar terpisah. Kalau sini tunjuk gambar circular hollow section untuk bracing, dekat gambar main tadi pun kena tunjuk benda tu nampak circular hollow section. Dia tak boleh terpisah. Itu saja yang you silap lah. Macam nak connect ni pun nampak ni. Macam nak connect nampak bolting. So kat sana tunjuk juga dekat bahagian main punya drawing ada nampak bolting. Sambungkan daripada bracing kepada main beam. And then dekat ni punya bracing ni mesti ada perlin dekat roof beam tu. Ada perlin. Hilang kan? Tak ada perlin. Hilang. Sepatutnya ada gambar perlin. Dekat roof beam ni ada perlin kat atas dia.
So maksudnya gambar tu seolah-olah you zoom out, you nampak benda tu. Wah, you akan nampak. Dia tak terpisah gambar tu. Okey, boleh Okey, so saya rasa Boleh tu. cukup. Kita tengok grup yang seterusnya lah. Saya nak panggil grup seterusnya. Saya, saya. Thank you, Okey, sir. sama-sama. Okay, next group Muhammad Lukmanul. Hakim dengan Adam, Lukman dengan Hilal. Yes, sir. Adam ada 4 orang kan? Ya, 4 orang. Ada lah 4 orang. Adam, Lukman, Hilal dengan Muhammad Lukmanul. So, ada kat sini Saya nampak ada 3 orang kat sini. Lagi seorang mana? 1, 2, 3. Bukan 4 ke? Sini. Okey, saya pun malas nak ni. Cuba you tunjukkan saya apa yang you dah buat. Share screen. Okey, gambar nampak menarik. Okey, agak detail. Okey, cumanya ada satu je kekurangannya. Okey. Okey, untuk kolom yang gambar yang main frame ni, yang you tunjuk isometric view ni kan, gambar frame ni kan. You cuma tak labelkan dia, kolom tu dibuat oleh member apa. Contohnya maybe kolom tu buat oleh member UKC. So, you kena tulis lah. UKC column. So, dia hilang saja, tak ada. Okay. And then, daripada kolom tu kolom, you nampak beam. You pun tak beritahu saya, beam ni dibuat oleh apa. Maybe UKB. So, kena letaklah gambar, you kena tulislah UKB beam. Kena ada lah. Okay. And then, daripada kolom tu kolom yang sebelah kanan tu, dia adalah tie beam. Tie beam tu pun you tak beritahu saya section apa. So, bila saya tengok lukisan you ni, seolah-olah beam you berbentuk segi 4. Tak menggambarkan gambar sebenar UKC. UKC kan ada flange, ada web kan. So, saya nampak ni macam segi 4. Jadi, lukisan dia macam kurang betul lah. Walaupun konsepnya nampak betul, tapi gambar sebenar tu tak nampak betul. Itu je silap you. And then, tak ada bracing. So, dekat gambar yang main ni, tak ada bracing. Saya tak nampak bracing. Bracing hilang. Yang ada perlin aja. Yang you letak ni perlin, tapi bracing hilang. Gambar bracing tak ada. Itu you kena betul lah. And then you nampak ni, gambar dekat nombor 2 ni, yang you tulis bulat nombor 2 kan. So, okay, column to beam sama begitu. Tetapi dekat gambar main, kena lukiskan jugalah. Benda tu transfer gambar dia kat situ. So, maksud gambar yang nombor 2 ni dengan gambar main tak boleh terpisah. Dia sama. Faham kan? Maksudnya, you kena lukis juga macam nak sambung kolom kepada beam menggunakan sistem ni. You kena lukis juga kat situ. Kan? Untuk perlin sambung kepada main beam lah, yang gambar nombor 3 pun juga you kena lukiskan kat situ berserta dengan dia punya angle section yang kiri kanan tu lah. Okay? Ini bracing. Bracing ni dekat mana ni? Saya pun tak nampak dekat mana bracing ni. So, sepatutnya akan nampak bracing lah dekat gambar main ni. Tapi tak, dia cuma tunjuk kat sini je, tapi tak nampak. Kena ada lah. And then base plate, okey lah, base plate okey. So, saya rasa okey, gambar ni memang okey. Cuma ada penambahbaikan yang sedikit lah, minimum. You kena masukkan balik connection system, bracing element hilang. Perlin punya sistem connection pun hilang. Masukkan dalam gambar main ni. Seolah-olah bila you zoom out, you nampak benda tu balik lah. Tapi bila tengok dekat frame, you nampak semua ni juga. Dan satu lagi, bracing element hilang dekat gambar main ni. Gambar main ni hilang. Dia cuma ada gambar dekat zoom out je. And then, tolong beritahu saya, bracing ni dibuat oleh apa? Rectangle hollow section ke? Circular hollow section ke? Anda beritahu lah. So, kalau you pakai equal angle, you pakai equal angle lah. Equal angle kan berbentuk L kan? Kalau you pakai equal angle, tolong beritahu dia equal angle. So, ini bracing saya tak tahu. Okay, boleh
So nanti minggu depan masa kelas nanti you bagi saya gambar yang improve. Boleh? Okay, that's all. Saya rasa itu Boleh, saja sir. komen dari saya. So kita tengok grup yang seterusnya. Grup seterusnya siapa Ahmad Faris, Muhammad Lokan tu Damia. Okey, Damia Damia yang ni kot. Bukan ni. Lisa. Oh, Kita ni. orang dekat luar jadi tapi kita orang cuba present sebaik mungkin. Tak apa, it's okay. Doesn't matter. Okay. Location doesn't matter. Yang penting semua member ada. Ada member semua ada? Ada, semua ada. Okey, you tolong tunjuk gambar you yang you dah buat. Okay, jap. Ya. You share screen lah, share screen. Kita orang sketch pakai ni, Pakai lukisan. lukisan. Tak apa, Nampak doesn't matter. Yang penting boleh nampak lah. Cuba tunjuk gambar lah. Jangan terlalu, kalau pakai kertas boleh lah, tapi cuma bagi nampak. Aja. Ni kita orang punya lukisan dari front elevation, plan elevation dengan side elevation. Okey. Mana gambar dia? Okey. Okey, you tunjuk. Yep. Mana gambar dia? Nampak tak, Sir? Saya tak nampak, nak besarkan tak boleh. Sebab you share screen dekat muka you. Tapi dekat Saya lukisan tu. share screen lah. You share screen. You share Sekejap, screen. Damia. Sekejap. Okey, so besarkan. Sekejap ni gambar saya pula dekat situ. Kacau. Macam mana besar ni? Saya punya gambar pula. Situ ada macam mana tarik You boleh tarik gambar saya ke? Saya punya muka kat situ. Dia tutup kat situ. Okey, satu lagi. You perasan tak bumbung you ada cerun ni? Kita punya gambar bukannya bumbung bercerun. Nampak tu bumbung you ada cerun. You ada macam ni. Kan kita punya flat roof ya. Betul. Apa, Sir? Kan kita punya gambar mini project bukannya bumbung kita ada slope. Bumbung kita rata je. Oh. Tengok betul salah ni. Dia tak ada sloping. Okay. Dia tak ada Okay, sloping. Dia cuma rata je. Dia memang bentuk apa? Berbentuk U terbalik. Kan? U terbalik kan? Oh. Okay. Lah salah lah ni. Okey. Okey, yang ini cumanya dia tak detail gambar you. Gambar you tak detail. Ada lagi detail. Yang ni just dia punya elevation je. Yang tu dia punya macam apa pad footing punya connecting system semua. Cuma you tunjuk gambar yang tadi tu. Gambar yang tadi tu. Okey, bila you tunjuk gambar yang front elevation ni, gambar yang you nampak dekat detail tu mesti nampak dekat front elevation. Contohnya bila you sambung beam kepada kolom, you akan connect, sistem tu pun akan nampak juga dekat front elevation. Sistem nak sambung beam, kena nampak juga. Walaupun dia kecil, dia tetap nampak juga, confirm. And then bila Faham. okay, bila you tahu kan beam you ada flange, ada web, ada flange, betul tak? Betul. Kolom pun you akan ada flange, web. So dekat sini saya tak nampak benda tu. Dekat front elevation. Dia mesti nampak. Maksudnya nanti you akan nampak. Faham, Sir. Benda tu you kena lukis realistik. Tak boleh lukis macam ni. Kena nampak realistik sikit. Kan? Okay. Okay. Satu lagi, you takkan pakai haunch. Nampak tu you letak haunch kat situ? Nampak tak ada segitiga haunch tu? Nampak. Haunch tu adalah untuk moment connection. You punya connection adalah pin connection. So, you tak boleh pakai haunch. You akan pakai sistem plate. Plate sambung pada beam. Maksudnya beam, you ada plate, kemudian you bolt pada kolom. Macam yang alat slide tepi ada. Yang macam tu ke, Sir? Yang gambar paling besar tu ke? Gambar yang kat bawah tu. Yang Macam bawah. gambar kat bawah tu. Macam gambar kat bawah tu. Faham. Betul. Tapi Faham, you tak Sir. letak haunch.
Haunch tu Faham. kena buang. Haunch tu kena buang. Tak boleh. Okay. Okay. Gambar kolom ni biar betul. Peliknya macam kolom ni dah pecah. Lukis betul lah. Kalau Bukan, bentuk bukan. H Itu tu kena macam bentuk H lah. Tak boleh ni. Salah ni. Tak boleh. Ni Okay. gambar apa ni? Kolom ke apa benda ni? itu yang mana sir? Lukis masa tengah mengantuk ke ni? Lukis kat luar sir. Macam mana Kat lukis luar. ni? Tak betul ni. Gambar kolom ni. Free hand. Tak boleh. Free Freehand pun freehand lah. Kan nampak tak yang kolom dekat gambar sebelah ni? Kan nampak cantik ke yang kolom ni? Yang ni. Lukis elok sikit. Yang mana yang kecil tu sir? Yang Yang ada gambar 1, 2, 3. Yang nombor 3 tu. Ni yang kat bawah. Dekat bawah. Dekat bawah board system ni kan ada kolom ni. Kan cantik sikit. Kan? yang mana tu cantik? Okey, gambar pertama ke atas tu nombor 1. Gambar sebelah kanan tu nombor 2. Gambar sebelah kiri satu lagi kat bawah tu. Kan nampak kolom dia okey. Cuba you tengok kolom yang satu lagi saya kata tak okey tu kan teruk sangat rupa dia. Oh, yang nombor 4 tu sir. Apa benda tu? Kolom ke apa? Tak, nak lukis walau freehand pun biarlah elok. Janganlah kata teruk sangat, tak boleh lah. Sorry sir. Okey, cuba tengok gambar dekat mainframe tu lagi. Yang asal tadi, yang mula-mula tadi. Elevation, okay. Okey. And then you pun untuk bahagian front elevation, plan elevation ni, you beritahu saya dia memang bracing, okey, tak ada masalah. Cumanya you tak labelkan bracing ni dibuat oleh apa? Adakah rectangular section ke? Equal angle ke? You kena maklumkan. Supaya nanti masa nak design, you dah tahu section tu dibuat oleh apa. Arkitek dah bagi tahu kat you, engineer, you kena pastikan bracing ni buat daripada contohnya rectangular section. You tahulah. Tak adalah you terkapai-kapai masa nak design. Sama juga dengan kolom. Kolom ni kena labelkan. Kolom ni dibuat oleh apa? Mungkin UKC. Beam ni buat oleh apa? UKB. Kena beritahu. And then jangan lupa dekat front elevation tu, sistem bolting dengan plate kena lukis juga. Sistem apa sir? Sistem bolt dengan plate ni kena lukis kan? Oh, yang tadi tu sir, yang kat sebelah Yang tu. beam sambung kepada kolom tu kan? Okey. Beam, okey, cuba tengok gambar tadi pula, gambar yang tadi. Okey, yang untuk side elevation ni, untuk kolom kepada satu kolom, you ada tie beam. You perasan tak kat dalam mini project ada tie beam? Ada tie beam. Tie beam. Yang macam X tu sir. Yang ini kolom-kolom, dia ada tie beam. Nak pegang kolom tu ada tie beam. Macam yang X tu Tapi kita tak guna dia X bukan kan? X. Dia bukan X. Dia cuma beam aja. Kita pakai bracing tu sir. Bracing tu. Dia acting as a bracing lah. Dia cuma bagi lateral stability. So, you kena nyatakan saya nak pakai section apa tu. Kena nyatakan juga. Kalau bahasa dia kalau macam single diagonal bracing tu, yang tu ke sir? Single diagonal bracing. Tak. Kan? You cuba tengok bahagian tie beam. Dia beam pengikat. Maksudnya satu kolom tu diikat supaya kalau kata ada angin, beam tu akan bagi lateral stability. Itu satu. Satu lagi kiranya, dekat beam dia tu. akan duduk dekat mana sir? Tengah-tengah ke dekat atas? Dekat atas sebelum pergi kepada bumbung tu. Okey. Faham. Okey, satu lagi perlin you hilang. Perlin you hilang. Hilang dekat gambar front elevation. Dia hilang. Tak ada perlin. Dekat Kena ada front. perlin lah. Hilang lah. Tak nampak. Mana ada perlinnya. Dan you kena beritahu saya perlin tu dibuat oleh apa. Channel section ke apa benda. You kena beritahu. Dan macam mana nak connect perlin tu kepada beam. Macam mana. Kena tunjukkan juga. Tunjukkan tu bukan gambarnya kita close up. Dekat gambar raja front elevation pun dah nampak dah. Faham sir. Jadi maksudnya yang macam apa dia? saya cakap dulu. Okey, okey. Tapi sekejap sir. Alia cuba awak tunjuk gambar yang saya send tadi. Yang dekat dalam group. Yang Yang full. mana? Tak apa. Yang Yang ni ke? macam lagi satu. Lagi satu. Satu lagi. Ada tak?
Mungkin Sekejap. kalau yang tu Yang ni ke? yang full yang macam Tapi ni you rasa. punya ni bumbung you sloping. Kita pakai bumbung yang rata je. Ni sloping. Aha. Sloping. Aha. Ah. Tapi maksud saya macam bagi nampak dia punya pelin yang macam dekat gambar gambar Kena satu tu kena nampak lah. So kalau nak bagi nampak dia tu, you buatlah macam yang gambar ni. So you tunjuk pelin tapi you nampak ini ada roof dia cover. Kita faham lah. Oh, faham. Maksudnya kita buka atau dia nampak lah kan. Tu And kena nampak dia macam dicantum-cantum jugalah kan? Ya. Tapi tidak ada haunch. Haunch tak ada. Yang ni nampak dekat front elevation kan nampak pelin tu ada kan. Nampak. Cuma bumbung you bukan bumbung sloping. Bumbung you rata. And then Okay, kalau okay. tengok dekat bahagian yang gambar front elevation dekat atas tu kan you nampak ada beam kolom kepada kolom. Itu namanya tie beam. Kolom kepada kolom. Kan nampak kolom tu, you nampak tak kolom yang paling luar? Nampak tak kolom yang paling luar? Kemudian ada beam kat tepi dia, beam kat tepi dia. Itu namanya tie beam. Oh. And then gambar Raja ni tidak ada tie- bracing. Kena ada tunjuk gambar bracing. Kena ada bracing. Bracing. Bracing tak ada ni. Gambar ni Okay. tak ada bracing. Salah. Okay. Walaupun dia front view lah. Memanglah. Walaupun Bracing tadi macam extra isometric rasa. view. Walaupun isometric. Kalau front view tak nampak. Kalau front elevation you tak nampak bracing. Tapi kalau isometric view nampak bracing. Yang macam X tadi Yang rasa. S tu lah. Okay. Okay. Okey, satu lagi untuk untuk base plate ni tak betul. Base plate ni kena tunjukkan kolom tu terletak atas plate besi. Plate besi tu terletak atas konkrit. Kemudian ada holding down bolts. Ni slide tepi. Yang Gambar mana? Gambar tu. yang ni, yang gambar Lepas tu, exploded connection assembly yang system dekat kan. tengah tu. Yang Yang ni. kolom tu So dekat gambar yang Yang isometric kolom view tu panjang memanjang pun tu. akan nampak macam ni juga. Film dekat kolom mana? Kolom? Ni Ni ada ke? kolom, Yang ada tu. base plate ni. Yang panjang tu. Tu. Yang tu. Oh, okay sir. So nampak tak? Faham. So you kena nyatakanlah pakai anchor bolt. Ni anchor bolt kena ada, grouting kena ada. Kena macam tu lah. So nanti minggu Tapi depan kira lukisan ni you okey lah sir. Kalau kita orang lukis yang macam ni okey lah. Yang sebiji kolom ni. Tapi bila nak lukis tu selalunya dia dah dicantumkan, bukannya exploded macam ni. Oh. Faham. Kita cantumkan terus lah, tak payah nak exploded macam ni lah. Dia nak tunjukkan gambar lebih detail lah kan. Sebab bila kat tapak you bukan Biasa. tengok gambar exploded. Tapak tu gambar dah cantum semua. Faham sir. So, yang ni kita orang kena buat balik lah ke? Lepas tu tunjuk kat Kena. sini ke? Nanti masa kelas nanti minggu depan nanti tunjuk saya yang improve-nya. Okay. sir. Okay, so I think that's all. Kita teruskan dengan grup yang maybe yang terakhir kot. Maybe rasa. Okay, thank you sir. Thank you, sir. Okay, sama-sama. Thank you sir. Thank you sir. Siapa lagi lepas ni? Damia sudah, Alia. Alia mana? So Alia punya group boleh masuk? Masuk dah sir. Masuk dah sir. Masuk. Tapi tak, okay, Alia ada, Maisara ada, Nur Adila. Okay, tolong. Okay, tunjukkan gambar yang you buat. Kan. Sekejap. So gambar yang you buat ni cuma satu kertas ni, ada lagi ke atau ini je? Macam mana tadi sir? Tak, gambar ni cuma satu keping kertas ke ataupun ada lagi yang lain? Ada lagi. Ada lagi. Okay, yang ni front view. Okay. Sir. Okay, yang ni prime view dia. So, kita orang lukis 2D je lah sir tapi. Okay, bila you nak lukis, architecture drawing, okay, bila you nak buat macam ni, you bila buat beam yang kat atas tu, you beritahu saya steel beam, tapi you tak beritahu saya keratan apa. Adakah dia pakai UKB ke, UKC ke, rectangular section ke, you kena beritahu. Section jenis apa?
Okey. Sama juga dengan steel column. Steel column tu dibuat oleh apa? UKC ke, UKB ke, you kena tahu. Sebab nanti minggu depan you nak design. Minggu depan you nak design. Okey ke? Okey kan? Okey. Okay, apa? Kalau yang dia punya apa tu, yang macam saya cakap tadi, kita tu orang update next class boleh? Boleh, memang saya akan minta update next class. Cuma sekarang ni saya tegur apa silapnya lah. So at least you mencuba, tapi silap fine, you betulkan balik, okey lah, tak ada masalah. Okey, cumanya gambar ni kenapa tak berapa betul? Sebab dia gambar ni tak menunjukkan jenis keratan apa untuk steel section dengan steel beam. Dia tak tunjukkan jenis apa. So cuma nanti sebab kenapa saya suruh tahu beritahu keratan apa? Minggu depan you dah tahu, minggu depan steel beam daripada UKB contohnya. You lah yang akan tentukan design as an engineer. Size dia berapa? Tapi dah tahu shape apa. Dah shape dah tahu sebab arkitek beritahu kat kita shape kena pakai contohnya UKB ataupun universal beam kan. Kolom pula pakai UKC. Dan satu lagi gambar yang tak betul kat sini adalah bila lukis gambar beam ni mestilah gambar beam ni ada flange dia, ada web dia dengan flange dia. So saya tak nampak kat sini. Kena real. Kolom pun sama. Okey. And then untuk roof, untuk roof, C channel, you pakai C channel, saya boleh terima. Tak ada masalah. Tetapi you kena beritahu saya, distance daripada satu pelin ke satu pelin tu kena letak berapa. Okay, you letaklah berapa pun tak kisah, tapi jangan terlalu panjang sangat, jangan terlalu dekat sangat lah. Faham. Okay, begitu juga dengan gambar pad footing. Pad footing saya nampak, gambar ni tak nampak plate. Kan kolom tu patutnya kena ada gambar kolom yang ada web dengan flange. And then kolom tu mesti terletak atas plate. Saya tak nampak plate. Plate yang besi tu yang Ya, plate besi. Yang saya nampak tu duduk atas kolom konkrit je. And then tak nampak juga holding down bolts. Mesti ada holding down bolt. Dia mesti ada bolts. Okay. Nampak Okay. And then saya satu lagi saya tak nampak kat sini adalah tie beam dia kat mana? Okay. Tie beam ni maksud macam mana Okay, ini you pergi kolom tadi, kemudian ada satu beam kan, betul kan? Bentuk ni kan? Okay, kemudian ada satu lagi frame kat depan, betul tak? Ini kolom beam, lepas tu di depan kolom beam, betul kan? Ni tie beam. Kan? Okay, so tie beam ni you tak beritahu saya dibuat oleh apa? Section apa? UKB ke, UKC ke, saya tak tahu. Faham tak? Okay, gambar yang satu lagi kat atas, cuba tengok gambar yang paling atas ni. Okay, dekat gambar yang kat atas ni, saya tak nampak macam ni nak kenakan beam kepada kolom. You pakai sistem apa? Kena tunjukkan. Bukan tunjukkan semata-mata dekat kita bagian zoom, dekat gambar ni pun kena tunjukkan. So, biasanya kita akan sama beam kepada kolom tu menggunakan sistem plate. Plate, kemudian kita letak bolting. Dan nampak tak dekat bahagian apa benda ni? Dekat bahagian pelin gambar atas ni, pelin. Turun kat bawah. So macam mana pelin nak sambung kepada beam tu mesti ada sistem dia. Mesti maybe nak letak dekat ada L section ke. So kena lengkap. Kan? Ada tak bahagian plan view? Plan view ada? Plan view. Okey. Plan view. Okey. Ni adalah beberapa mesti lah. Maksud bracing tu kena beritahu dia buat pada apa.
Pakai C channel ke, pakai RHS ke, pakai CHS ke. Steel beam pun sama, kena beritahu section apa. Kan? Kolom tu macam kolom konkrit lah saya tengok. Bukan kolom I-beam. Kalau I-beam nampak bentuk H kan? Tak boleh. Itu macam konkrit kolom. Nanti kita orang betulkan sir. Itulah saya tegur. So, Tak apalah, at least you buat. Sekarang ni tahu apa mistake you. And then jangan lupa letaklah dimension kolom apa. Kolom tu kolom letaklah dimension dia. Kan letaklah kan daripada you punya project kan. Oh, dimension pun kena letak terus saya rasa. Okay, cumanya saya tak bagi tahu you berapa setiap kumpulan kena ambil apa kan. Nanti saya akan beritahu size dia lah. Dia punya projek apa kan, saya bagi 4 projek kan. Ada group A, group B, group C, group D kan. Betul? Nanti saya akan beritahu apa group you lah. Tapi dapat ni gambarnya okey. Okay. Cuma kolom tu tak berapa betul lah. Kolom tu steel kolom lah. Nanti kita orang buat kat. Okey, satu lagi daripada atas, for sure you akan nampak base plate. Base. Base plate kan nampak kat bawah, base plate ada juga tu. Kan? Nampak segi empat kan? So apa you nampak daripada plan kena semua tunjukkan. Memang kena ada. And then I-beam, okay, beam tu kena lukis macam ada flange, mesti ada web dia semua. Kolom pun sama. Betul. Tu yang apa tadi? Gambar atas Pak, cuba tengok gambar atas. Yang mana? Side view. Ni pun sama lah. Tak nampak dia punya web, flange, tak nampak. Kena tunjuk lah. Okay? Yes sir. Okay, sir. Okay, itu sajalah kot daripada saya. So minggu depan you bagi improve lah. Okay. Yang minggu depan kena bagi kat sir tu. Kita tengok nanti dalam kelas. Tengok nanti dalam kelas. Okay. Terima kasih, sir. Okay, sama-sama. Thank you sir. Okay, grup yang terakhir kot. Grup Mukris. Mana ni grup Mukris ni? Mukris ni ada cuma 2 orang je. Ariel dengan Mukris. So mana Mukris ni? Dengan Ariel. Mukris dengan Ariel mana? Hello. Mana Mukris dengan Ariel ni? Mukris dan Ariel. Mana perginya? Mukris dan Ariel mana? Okey, apa ni Ariel dengan Mukris mana? Mukris? Mukris dengan Ariel mana? Ariel dah ada. Minta maaf sekejap. Saya nak buka slide jap. Okey, slide. boleh. Mukris mana Mukris? Dia on the way buka sir. Sekejap Okey, saya tunggu. Okay. Minta maaf sir. Internet sedikit lagging sekejap Okey, tak apa. It's okay. Take your time.
Ada keluar tak saya? Kejap dia masih gelap lagi. Belum keluar lagi. Masih gelap Masih gelap lagi. Sekejap ya, sir. Okey, tak apa. Saya cuba buka ikut phone pula. Okey, saya nampak. Okey, sir. Okey, daripada saya nampak gambar ni amat kurang lengkap lah. Okey. Satunya adalah you tak tunjuk kat saya macam mana you nak connect you punya column kepada beam. Yang tu tak ditunjukkan kepada saya. Okey, faham, sir. Sebab biasanya beam kepada column ni you akan sambungkan menggunakan sistem plate. So you akan ada column kat sini. Kemudian letak satu plate segi empat, you welding pada column. And then beam ni akan masuk ke sini. Dan beam ni biasa juga you akan letak plate. So you akan boltkan plate ni masuk pada column. Itu you tak tunjukkan. Oh, maknanya saya salah letak position dia, sir. Bukan, you tak tunjuk gambar macam mana you nak sambung column kepada beam. Oh, okey, faham. Okay, and then you pun tak tunjukkan column ni, saya tak nampak web dia, saya tak nampak flange je. Saya nampak bentuk segi empat je. Tak nampak web dia, tak ada. Tak nampak flange, tak ada. Oh, okey, faham. Sama juga dengan beam. Beam pun saya tak nampak web dengan flange, tak ada. Oh, okey, faham. Perlin ni pun, you pun dah tersalah letak ni. Perlin ni macam mana boleh bentuk macam tu? You kena review balik ni. Tak betul ni. Nampak belah dalam sih. Dia macam mana nak cakap? Tak, biasanya macam beam, kita punya perlin letak kat atas, bukan letak kat situ. Oh, salah position, sir. Minta maaf, sir. Tu satu hal. And then, you pun tak tunjuk, okay, tak apa, yang itu dekat bahagian lain lah. So, sini perlin pun tak betul kedudukannya. Okay, faham. Tentang base plate kat bawah tu, saya tak nampak plate besi tu. Tak nampak, hilang. Saya nampak kolom letak atas konkrit je, tapi tak nampak plate besi tu, hilang. Base plate dia kena. tertinggal. Kena ada tu. Ada benda yang tak betul kat situ. Okay, faham, sir. Okay, so you tak boleh satu lagi sistem untuk pelajar diploma ni, you tak akan pakai honge. Honge ni adalah untuk moment connection. Jadi you kena pakai plate. So honge tu kena buang lah, tak boleh pakai honge. Baik, sir. Pakai set plate ke, sir? Kita pakai plate lah, plate. Plate besi biasanya dalam 10 hingga 12 mm tebal saja kita benarkan. Okay, faham. Okay, so ada gambar lain tak selain ni? Ada lagi tak? Ada. Lepas tu, front, plan view lah, sir. Plan view lah, kita tengok plan view. Okay, plan view ni ni, plan view, cuba you kecil sikit, baru saya nampak. Ni samalah. Kolom ni takkan bentuk macam tu. Kolom ni kan bentuk I kolom kan. Macam mana boleh jadi bentuk segi empat tu? Kalau tengok daripada atas, you nampak I beam kan. Dia kan bentuk I kan atau H kan. Okay, faham. So itu tak betul lah. So you punya bracing ni pun saya tak dimaklumkan menggunakan apa. Adakah gunakan contohnya you nak pakai equal angle ke? You nak pakai rectangle hollow section ke? You tak maklumkan kat saya. Ini V, sir. V-shape, sir. Apa dia? V-shape, sir. V-shape tu betul, tak masalah. Tapi dibuat oleh apa? Member apa? Adakah member rectangle hollow section ke? Circular hollow section ke? Equal angle ke? Kena decide. Kalau ada kena tunjuk lah. Kena tunjuk. Dan lukisan tu kena betul lah. So kalau kamu katakan benda tu dibuat oleh equal angle, gambar V-shape tu pun kena buat bentuk macam equal angle. Faham. Maknanya pada V tu ada garisan pada tengah dia lah. Ya, mungkin. Yes, betul. Faham? And then connection system daripada bracing kepada beam tu, you pun tak tunjukkan.
Macam mana nak sambungkan bracing tu Ni kepada beam. gambar sir. Gambar tu dekat situ pun ada. Dekat bahagian blown out pun nampak juga ada. Mesin connect sir. Macam mana? Macam mana? Tak dengar. Airi tunjuk gambar tu bracing connect. Bracing kena. Ya, sir. Okay, ni Ah. bracing connect kami. Okey, betul. Tak ada masalah. Maksudnya, dekat sini nampak, dekat drawing tadi pun mesti nampak. Oh, faham? Dia tak boleh gambar terpisah. Kalau kat sini lah gambar bentuk untuk bracing, fine. Dekat gambar tadi pun mesti ada. Okay, faham? Dia mesti ada. Ni gambar column U bentuk segi empat ke bentuk H ni? Ni tersengit sikit sir sebab ada problem tadi. Kak, column U, sebab itu column. Nampak tak nak pandang dari column kan? Column U pakai segi empat ke pakai H section? Column U pakai H section ke segi empat? Ni bentuk segi empat ni, rectangular section ni. Column ni you belajar dengan saya nanti adalah berbentuk UKC. Berbentuk I-beam, bukan bentuk yang ni. Faham? Saya tahu you ambil benda ni detail daripada gambar lain, saya tahu. Cumanya bila nak sesuaikan projek, you kena sesuaikan dengan kehendak projek lah. Okay, faham? So, dia berbentuk I. Lepas tu ada bentuk I. shape dalam. Okay, faham? And then perlin ni pun macam tak betul lukisan ni kalau betul ke lah, tak betul ni. Ni daripada Salah. atas ni, you tengok daripada atas. So bila tengok dari atas, you tak nampak macam ni. Dia bentuk bulat sir, kalau ikutkan. Tak, dia bentuk, kalau you nak pakai perlin bentuk apa? Tu saya tanya you pakai perlin tu bentuk apa? Pakai rectangular sir. Kalau rectangular nampak bentuk rectangular lah. Kenapa bentuk macam ni pula? Bentuk macam bentuk apa ni, macam bentuk peanut ni, bentuk macam kacang ni. So, sir. Saya rasa you confused ni. You tengok benda daripada atas ni. Kan? You tengok dari atas, kenapa lah nampak perlin macam ni? So kena betul-betul kena faham macam mana tengok drawing ni. Ada Okay, tak betul lah. Okay sir. Okey, nanti masa Baik, sir. minggu depan nanti, base plate, ada gambar satu tak base plate? Base plate sir. Yang macam ni sir. Ni kolom ni pun, adakah kolom you bentuk I ni? Ni bukan kolom I, ni lain bentuk ni. Oh, kami buat bentuk petak ni sir. Tak apa, kami akan betulkan balik sir. Tak boleh lah, sebab dia tak sama projek, mesti sama lah. Projek kita pakai kolom bentuk I atau H. Okay, faham sir? Ini pelit ni takkan dah tebal ni gila babi, tebal. Ini macam lebih daripada 30 mm ni. Pelit biasa tebalnya 12 mm, dia tak setebal ini. Okay, faham sir. So bila nak lukis ni, semua benda kena logik. Maksudnya, kena tengok projek you macam mana, daripada projek tu lah keluar drawing. Bukannya daripada projek benda lain, you bawa ke sini. Okay, faham? Sebab saya tahu you lukis ni daripada projek lain, bukan projek you. Projek you ceritanya lain. Benda ni you tak sesuaikan dengan projek you sebenarnya macam mana. Okay, so nanti minggu depan dalam kelas, nanti you provide yang betul lah. Yang betul nanti kita akan tengok. Boleh? Okay, So, boleh sir. kami akan betulkan bahagian kolom, base plate, bracing connect, purlin, semua tu sir. Termasuk Betul, sekali plan view tadi, front elevation pun tak betul. Plan view sekejap Ni pun tak betul kan ni. Dia punya ini plan view pun tak betul. Apa ni, front elevation pun tak betul. Okay, faham? Sebab Okay, gambar sir, ni baik, sir. nampak gambar macam you lukis tu seolah-olah tidak ada kemahiran melukis technical drawing. Itu masalah tu. Oh, okay, faham sir. Faham sir. Dia lukis tak ada bentuk lah. Okay, you betulkanlah minggu depan. Nanti masa kelas nanti saya minta dia. Okay sir. Okay, so sesi itu saja. Ada apa-apa lagi? File kertas sir. Atas kertas. Tak perlu pakai Okay, baik AutoCAD. sir. Okay sir. Baik sir. Okay, so jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you sir. Okay, Thank you, sir. sama-sama. Okay, sama-sama.